UMNO Selangor dah turun ke Pejabat Ahli Parlimen Puchong iaitu YB Yobiin untuk menyatakan mohon maaf dalam tempoh 24 jam. Tetapi malangnya permintaan itu seolah-olah diabaikan dan sehingga hari ini tidak ada langsung permohonan maaf. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada pemuda UMNO Selangor dan terima kasih kepada UMNO bahagian Puchong yang telah buat satu kenyataan untuk memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan di dalam Puchong. Jadi saya nak jemput semua akar umbi, pemuda, puteri maupun siapa sekalipun yang masih lagi sayangkan UMNO dan juga ahli UMNO untuk datang ke Konvensyen Khas Pemuda UMNO Malaysia yang bertajuk Hala Tuju UMNO, sama ada kekal atau keluar daripada kerajaan ini pada 3 hari bulan 1 ini yang akan bertempat di Dewan Tun Ismail di PWTC. Kita akan mulakan konvensyen khas kita ini pada pukul 3 petang pada Sabtu depan. Jadi saya minta pada semua yang berani, yang nak suarakan hasrat, isi hati daripada orang yang sayangkan UMNO, orang Melayu yang sayangkan perjuangan UMNO ini, ramai-ramai untuk kita datang, biar kita nyatakan isi hasrat hati kita supaya yang apa yang akan diperkatakan pada konvensyen ini kita akan bawa kepada MKT dan kita akan serahkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Malaysia. Jadi saya jemput juga kepada semua pimpinan untuk hadir, untuk dengar sekali apakah isi hati ni akar umbi yang kat bawah yang tak ada kepentingan kuasa tetapi masih lagi sayangkan perjuangan UMNO ni. Jadi kepada orang UMNO, sama ada orang UMNO ada jawatan atau tak ada jawatan, mari sini 3 hari bulan saya menyeru untuk semua datang, kita nyatakan isi hati kita sama ada nak kekal ataupun nak keluar daripada kerajaan ini.